Berita melaporkan Perikatan Nasional Terengganu meluluskan 7,721 lot tanah yang hak miliknya sebelum ini dirampas oleh Barisan Nasional semasa menjadi Kerajaan Negeri Terengganu. Sedara, daripada jumlah itu, 6,303 adalah tanah lot tapak rumah, manakala 1,418 lagi adalah tanah pertanian. Sejak 2018, 40,997 lot tanah telah pun diluluskan kepada rakyat Terengganu yang majoritinya adalah Bumi Putera. Saudara dan sedari, ramailah orang duk tanya kerajaan madani sama ada di peringkat negeri ataupun persekutuan ni apa yang dia bagi kepada rakyat. Lah takkan apa tak tahu. Mereka meluluskan konsesi Menara Kuala Lumpur dekat Lim Siong Hai dan kemudiannya anak buah Azman Abidin dilantik sebagai pengurus besar LSSM. Mereka berikan Menara Kuala Lumpur dekat Lim Siong Hai ni secara percuma tanpa ada sebarang bayaran. Saudara dan sedari, dahulu mereka kata Kerajaan Perikatan Nasional jual saham Menara Kuala Lumpur 3.7 juta ringgit. Sangat murah lah. Walhal yang jual tu bukan Perikatan Nasional, Telekom Malaysia Berhad bersama dengan hutang. Untuk maklumat rakyat Malaysia, sekarang ini Kerajaan Madani dia berikan Menara Kuala Lumpur dekat kroni dia secara percuma tanpa perlu ada apa-apa bayaran. Dan Lim Siong Hai ni hanya masuk operasi dan mengaut keuntungan puluhan juta ringgit. Yang malangnya, syarikat 100% Bumi Putera yang menguruskan Menara Kuala Lumpur sebelum ini. Dialah kena tanggung hutang kerajaan lebih kurang 400 juta ringgit, saudara. Ini menunjukkan kerajaan madani ini pemurah dan baik hati. Apakah respon rakyat Malaysia?